Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. It's Aira. So guys, hari ni kita akan bermain game nasi lemak tower. Sedapnya. Okay, jadi tanpa masa, jom kita start. Okay, kat sini ada nasi lemak tapi tak boleh ambil. Okay, jom kita permainkan. Astaghfirullahalazim. Kenapa lah banyak-banyak benda yang nak dipijak. Nasi juga dia suruh pijak. Don't try this at home. Betul. Okay. Wah, ada ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Kegemaran Ipin. Okay, ni ada nasi lemak lagi sekali. Okay. Oh, apa yang sakit? Oh, bola tu sakit kan? Okay, kita jalan. Okay, jalan. Okay, kita jalan. Okay, kita tak tahu sama ada ni laser or ini laser. Jom. Okay, benda-benda yang bersinar macam tadi tu. Okay, ini tak tahulah timun ke lemang ke. Okay, jap. Mana satu ni? Okay, jom kita check. Okay, ni. So, this is the paling correct. Okay, jadi jom kita naik. Lompat. Kiong. Jalan. Kiri, kanan, kiri. Okay, dah sampai. Alamak. Kenapalah selalu kena pijak nasi lemak lagi. Okay, kiok. Kita tunggu. Okay, naik. Okay, alamak panjangnya. Tak apa. Sebab boleh tembus rupanya. Lah, tak cakap. Okay. Oh, kita akan diteleport. Okay. Sekejap. Ini macam mana ya? Oh, tapi tu ada tangga. Okay. Jalan. Okay. Kita tak sure ni apa. Okay. Tak apa. Okay, tak apa. Dah terjatuh pun tak apa. Sebab maybe dia tak jauh. Tak jauh dari sini. Okay, lompat. Terjalan terus. Okay, sekejap. Okay, tengok lagi. Okay. Dah. Okay, jom kita jalan. Okay. Naik. Jalan, lompat. Lalu tepi. Terfikirlah juga kan guys. Cuba korang bayangkan kalau korang lalu tepi macam ni in real life guys. Mesti tak berjaya. Mesti jatuh. Maybe. Okay. Wadidaw, tangga ada satu je. Okay. Licin. Tolong. Licin. Kiok. Okay. Kita jalan. Kita jalan. Maze. Okay. Woi, lajunya. Laju nak pergi mana kak? Oh, alamak, dia akan menghilang. Okay, nasib baik dia dah ni. Lompat. Ni kena buat apa? Oh, faham. Kalau kena, ini laser. Alam, nampak. Okay. Weh, kenapa? Iya, aduh. Sakit. Kenapa ia begitu panjang? Sorry sebab ada bunyi. Itu bunyi kereta. Okay. Weh, okay. Ini sikit lagi dah nak tu tadi. Okay. So. Udah tu. Okay.
Nasib dia tak jatuh sangat. Alhamdulillah tak jatuh lagi. Okay. Anik ni mesti. Ingatkan dah boleh menang. Dah nak sampai dah tadi. So, itu sajalah video kita pada hari ni. So, kalau korang suka jangan lupa like, subscribe dan komen dan share ya. Okay. Bye. Assalamualaikum.